Ramai orang yang minta saya cakap pasal ikan tongsan. Hai, saya Acap. Tongsan ni sebenarnya bukanlah nama yang merujuk pada satu spesies ikan saja. Tapi sebaliknya, tongsan ni adalah nama yang diberi merujuk kepada beberapa spesies kap pendatang. Antara ikan kap yang sinonim dengan nama tongsan ni, yang akan kita tengok pada hari ini, kap kepala besar, big head kap, Hypophthalmystis nobilis. Ikan tongsan ni dia berasal dari negara China dan dibawa masuk ke tanah Melayu sekitar tahun 1800 bersama beberapa spesies kap yang lain. Tujuan ia dibawa masuk adalah bagi tujuan penternakan. Ditambah pula pada waktu tu diperkenalkan satu sistem yang dikenali sebagai penternakan polyculture. Selepas tamatnya Perang Dunia Kedua, aktiviti mengimport spesies-spesies ikan ni masih lagi diteruskan. Ditambahan pula dengan kemasukan pelbagai lagi spesies-spesies pendatang bagi tujuan aquaculture, penternakan dan rekreasi. Antara ciri tongsan ataupun kap kepala besar ni adalah dia menyerupai saudara dia, Hypophthalmystis molitrix, ataupun korang gelar sebagai tongsan sisik halus. Cuma dia terdapat perbezaan dekat bahagian kepala dia. Ya, memang kalau kita bandingkan spesies ni dengan spesies kap yang lain, kepala dan mulut dia ni memang agak besar lah. Warna spesies ni selalunya gelap di atas, cerah di bawah, berserta dengan corak blush atau kita panggil juga corak percikan atau tumpukan yang tak sekata di sekitar badan dia. Corak ni selalunya berwarna kelabu ataupun berwarna gelap. Diet spesies ni selalunya terdiri daripada phytoplankton, zooplankton dan kadang-kadang ia makan juga detritus. Detritus ni nak bagi mudah faham, dia adalah benda yang terurai seperti tumbuh-tumbuhan yang sedang reput. Jadi kali ni kita dah cover satu lagi spesies asing, kap kepala besar aka tongsan.